Bagi memperkasakan persatuan sukan di semua peringkat termasuk kawasan luar bandar, kita wujudkan antara lainnya pengukuhan tadbir urus badan sukan. Program ini fokus pada bimbingan dan latihan untuk meningkatkan kecekapan pengurusan badan sukan. Selain itu, kita juga sediakan khidmat nasihat proses pendaftaran baru untuk memberi penerangan dan panduan pada badan-badan sukan ini mengenai proses pendaftaran dan pentadbiran selaras pematuhan atau pembangunan sukan. Untuk lahirkan lebih ramai bakat baru, KBS melalui Majlis Sukan Negara dengan kerjasama pemegang taruh kita seperti Persatuan Sukan Kebangsaan, Persatuan Sukan Negeri, Majlis Sukan Negeri serta Kementerian Pendidikan, kita laksanakan sebanyak 4 program latihan yang menumpukan pada atlet muda antara usia 13 hingga 21 tahun. Ini termasuk program bakat, program pelapis negeri, program pembangunan sukan Olimpik dan program khas. Sehingga kini 35,446 orang atlet berada di 931 buah pusat latihan di seluruh negara, dikendalikan oleh seramai 1,715 orang jurulatih. Untuk negeri Perak, seramai 2,572 orang atlet di bawah bimbingan 151 orang jurulatih di 84 buah pusat latihan.